Tahukah anda, ada perkara yang buat suami terasa dalam, tapi dia tak pernah cakap. Jom kita fahami psikologi lelaki dalam perkahwinan. Poin pertama, tahukah anda lelaki sebenarnya lebih sensitif dengan kritikan berbanding perempuan? Kajian menunjukkan otak lelaki proses kritikan sebagai ancaman kepada identiti mereka. Bila isteri kritik, suami rasa dia gagal sebagai ketua keluarga. Poin kedua, tahukah anda perbandingan dengan lelaki lain sangat menyakitkan ego suami? Contohnya, bila isteri cakap suami kawan lebih romantik atau lebih berjaya, ini buat suami rasa dia tak cukup baik untuk anda. Poin ketiga, tahukah anda lelaki perlukan penghargaan verbal lebih kerap daripada yang anda sangka? Bila isteri jarang puji atau ucap terima kasih, suami rasa usaha dia tak dihargai. Ini boleh buat dia jadi jauh secara emosi. Poin keempat, tahukah anda bila isteri naikkan suara atau marah depan orang lain, ini hancurkan maruah suami. Lelaki sangat jaga imej sebagai pelindung keluarga. Bila dipermalukan di khalayak, lukanya dalam dan lama. Poin kelima, tahukah anda penolakan fizikal secara berterusan buat suami rasa ditolak secara emosi juga. Bagi lelaki, sentuhan dan keintiman adalah cara dia rasa disayangi dan diterima dalam perkahwinan. Faham perasaan suami bukan bermakna isteri salah. Ini tentang bina komunikasi yang lebih baik dan perkahwinan yang lebih harmoni untuk kedua-dua pihak.